Bujang, masak apa bujang? Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Macam biasalah kan, kenapa rajin? Sebab mak bapak aku datang KL lah. Semalam aku dah beli barang sesiap sebelum diorang datang KL lah kan. Takkanlah diorang nak datang rumah tapi peti ais kosong. Malu dengan orang semenyih. Mak bapak datang peti ais kosong kan, ya Allah, belilah juga. So hari ni adalah buat sambal pondan ni ha. Yang bestnya, ya Allah, sambal aku menjadi warna dia cantik, rasa dia semua. Korang je buat sambal sotong tak sesedap aku buat. Cumanya aku lupa nak beli petai je. Kalau letak petai ni, mak aku makan rasanya boleh menangis tau. Sebab apa? Sebab kencingnya busuk. Tengoklah tu kemenjadian dia, ya Allah, cantik betul. Korang je buat tak lawa. Okey, seterusnya aku nak buat telur dadah. Tapi bawang-bawang ni aku tumis dulu sebab aku tak nak telur dadah awam macam korang buat. Yang penting lebih sedapnya tau. Sumpah korang kena cuba. Tapi itulah hodoh sikit rupanya. Lauk yang terakhir adalah bayang masak bening. Dah nampak yang menumbuk-numbuk tu ha. No chopper-chopper ya. Percayalah kalau menumbuk ni 10 kali lebih sedap tau. Sebab kita makan sekali batu-batu lesung yang dah pecah-pecah tu. Korang je percaya macam mana pula kan. So inilah dia masakan untuk lauk tengah hari-hari ini. Ya Allah, sedapnya. Ish, dah lah korang kenapa nak tengok aku makan?